Fungsi tribunal ini penting sebab kita hendak proses meluruskan sejarah ini terus diketahui dan juga diikuti oleh peminat dan pengamal sejarah. Jadi oleh tribunal ini ada, maka salah satu fungsi tribunal ialah untuk mengumpul suara, maklumat, membuat keputusan dan juga mendengar aduan-aduan, keluhan-keluhan, alasan-alasan dan sebagainya, bukan hanya daripada kedua pihak tapi juga daripada penduduk Kedah dan Pulau Pinang ataupun penduduk Malaysia. Satu tribunal akan lebih luas dan lebih terus untuk membuat keputusan, dan pihak kerajaan tidak boleh melihat ini sebagai satu usaha partisan. Kita tidak boleh melihat itu sebagai satu perdebatan parti ataupun sebagai perebutan kuasa, tapi kita mesti melihat ini sebagai satu proses untuk membetulkan sejarah, menembus apa yang tidak betul. Apabila orang putih, tak kiralah British, Portugis, Spanyol dan sebagainya, keluar daripada Eropah dan datang ke Belaya dan menapak di sini, mereka sebenarnya penceroboh. Mereka penceroboh, mereka penjenayah, mesti diadili. Sama ada ia dilakukan semalam ataupun 100 ataupun 200 tahun yang lalu. Walaupun kita kata ini jenayah kolonial, apakah colonial crime itu berbeza dengan crime ataupun jenayah yang berlaku semalam? Kedah, Sultan Kedah mesti meminta kerajaan dan Raja British tak ampun kepada Sultan Kedah kerana telah menceroboh pulau yang dimiliki oleh Sultan Kedah. Ini sebahagian daripada perbincangan-perbincangan yang boleh dibawa dalam tribunal itu, dan tribunal itu boleh membuat banyak keputusan.